KA, kalau kami datang malam ni, KA ada ke nak ambil gambar depan kedai? Ada je, boleh. Saya macam ni, okay? Korang janganlah ingat saya duduk depan, saya duduk rembayung, oh yang reserve saja boleh bergambar kat kami. Tak ada, okay? Yang reserve tu untuk yang nak masuk. Ramai je yang datang depan kedai KA. Saya tak ada booking tapi saya nak ambil gambar, boleh, okay? Kena ingat, KA sebelum rembayung buka lagi saya memang bergambar dengan semua orang. So tak ada pertukaran apa-apa pun. Kecuali dalam restoran je saya kena limitkan untuk orang masuk dalam demi keselamatan semua orang. Itu saja. Bismillah. Nak jumpa KA dulu? Boleh. Ada contoh yang daripada Singapura. Dia nak fly balik dah. Dia tak ada reservation. Dia nak datang ambil gambar je. Boleh. Tak ada masalah. Tapi sebenarnya waktu paling cantik nak ambil gambar depan rembayung ni lebih kurang pukul 6 petang macam tu. Sebab dia dah tak panas, dia dah redup, tapi dalam tu dah merah warna dia, dah kuning. Tu cantik. Okay, faham Alright, siapa lagi nak grab dending sambal semua boleh grab, tekan kat back ni bawah. Pada KA update. Bismillah. Okay, booking bulan 10 bila awal sangat ke bang? Bulan 10 awal sangat, risau saya. Sebab kita bukan macam Michelin Star setahun full bukan. Tak nak. Risau takut ni, problem.